Kau tahu tak, sekarang ni ramai orang jealous dengan Khairul Aming. Dia marah dengan Khairul Aming. Tapi orang-orang ni adalah bukan orang biasa. Dia business owners. Ialah sebab kalau kau tengok video-video baru ni, Khairul Aming pergi post, dia pergi belanja sakan dia punya staff yang 100 orang tu dekat 3 kilang. Pergi belanja baju raya lah, barang belanja raya lah. Dia kata, penuhkanlah satu troli tu, nak ambil apa-apa, aku bayarkan. Siap dia bawa lori untuk angkutkan barang-barang tersebut. Lepas tu dia bagi lagi duit raya beribu-ribu ringgit. So yang marah ni adalah employers lain yang lah dengan Khairul Aming sebab spill that kalau employee tu kaya, tak salah untuk dia belanja staff. Tak salah. So yang marah ni boleh dikatakan employer yang okay, maybe nombor satu lah. Dia orang katalah dia orang punya bisnes tak bagus sangat. So tak boleh pun nak belanja macam Khairul Aming. Tapi ada juga employer yang dikata, nampak dah bayar gaji, cukup lah. Kenapa nak bagi lebih-lebih? Yang ni kena hati-hati sikit. So I pun sebagai employer, I kena pilih kiblat tau. Bukan kiblat untuk solat, tapi kiblat untuk buat bisnes. So baru ni ada jumpa Khairul Aming. Tak sengaja lah daripada kawan jumpa, Khairul Aming lah, saya cakap lagi dia. Khairul Aming, I baru balik daripada umrah. Bawa 9 staff I belanja RM110,000 naik Andalusia, package dekat. I tak ambil package jauh-jauh, 400 meter, 500 meter, 1 km, tak ada. I kata kat dia, I ikut cara you. Sebab dulu I pernah nampak dia bawa staff-staff dia pergi naik kapal untuk bercuti. And of course lah, kita buat benda ni ada sebab. Tahun 2024 was our breakout year. 2023 was actually the breakout year, tapi 2024 was quite excellent. Bila dah macam itu, apa salahnya untuk company itu ambil sikit lah profit tu. Bagilah dekat orang-orang yang menjayakan company ni. So kalau kau nak tahulah, tahun lepas pun kita ada belikan iPhone 15 Pro, ada belikan Samsung Galaxy S24 Plus, ada beli iPhone 16 Pro Max lah, ada belikan kereta untuk staff lah. So the idea is that kita rewardkan orang-orang yang kita tahu dia bantu kita untuk jayakan company ni. Tak nak makan seorang. Sebab ada orang, nampak, bos dia bawa kereta mahal-mahal. Kereta Continental yang premium bukan BMW, bukan Mercedes. Dia bawa Ferrari, Lamborghini, Maserati. Staff dia nak buat kerja ni pakai komputer tok kaduk. Dia nak buat grafis media-media dia tu, komputer dia lambat. Tapi bos ni tak kisah pun. Sebab apa? Sebab sentiasa akan ada orang ganti diorang kalau diorang keluar. But for me tak. I require loyalty. So itulah beza dia. Kalau korang tengok, ada businessman macam Khairul Aming yang dia buat marketing of management. Maknanya dia tunjukkan kat orang, this is my company. Kalau korang suka apa yang korang tengok, boleh apply, boleh join dan buat yang terbaik. Dan at the same time, ada juga orang yang business owner ni, kita selalu dengar, dia punya staff terpaksa mengemis gaji sendiri. Bos, bila nak bayar gaji ni? Raya nak dekat. Boleh bos tu kata, alah, awak ni sabar boleh tak? Awak kena fikir sekali untuk company. Apa hal pula? Tak boleh macam itu. So, korang kalau kerja, korang nak kerja company mana? Yang macam ini ke? Yang kedekut dengan staff ke? Ataupun nak kerja dengan company macam Khairul Aming? Cuba komen sikit. Ataupun cuba beritahu company korang sekarang ni macam mana?